Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke EduUS Sekolah Kebangsaan Ulu Semenyih. Saya Nona Jofidah binti Zulhudi. Jom hari ini kita semua mengenali EduUS dengan lebih dalam. Kru ini terdiri daripada 4 orang ahli, iaitu wartawan, editor dan ahli teknikal. Mari kita berkenalan dengan para ahli TVPSS. Saya seperti yang sedia maklum adalah wartawan pertama TVPSS. Hai, Assalamualaikum. Saya Nur Fakir Amani binti Muhammad Amizi, wartawan kedua EduUS TVPSS Sekolah Kebangsaan Ulu Semenyih. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Rahim Mikail bin Muhammad Saiful. Saya editor dan cameraman EduUS TVPSS SK Ulu Semenyih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Danish Nafal bin Muhammad. Saya cameraman EduUS TVPSS Sekolah Kebangsaan Ulu Semenyih. Sekarang, mari kita mengenali guru-guru yang mengasaskan EduUS. EduUS telah diasaskan oleh Cikgu Nur Hafizah binti Zainal Abidin selaku penyelaras Pusat Sumber Sekolah SK Ulu Semenyih, dan kami dibimbing oleh Ustaz Huzaifi bin Abdullah Sabri selaku penyelaras TVPSS. Pengenalan TV Pusat Sumber Sekolah adalah sebuah inisiatif yang menggunakan teknologi televisi dan media digital di Pusat Sumber Sekolah untuk meningkatkan proses pembelajaran dan penyampaian informasi. Tujuan utama EduUS ditubuhkan adalah untuk meningkatkan akses kepada informasi, memberikan akses yang lebih luas dan cepat kepada informasi dan bahan pembelajaran kepada pelajar dan guru. Selain itu, kelebihan EduUS untuk pembelajaran interaktif di mana TVPSS menawarkan pembelajaran yang lebih interaktif dan menarik melalui penggunaan video dan media digital. Di samping itu juga sumber pendidikan tambahan menyediakan sumber pendidikan tambahan yang dapat memperkaya kurikulum sekolah. Dengan adanya channel EduUS, sekolah dapat memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kualiti pendidikan dan memastikan pelajar mendapat akses kepada pelbagai program pendidikan, berita sekolah dan konten lain yang bermanfaat.